anda terfikir, apakah yang akan berlaku apabila kita makan biskut yang sedap ini? Ia akan menjalani proses yang amat luar biasa. Hari ini, kita akan menjalani proses MedFood. MedFood bukanlah sekadar nama, tetapi ianya ialah inovasi kami untuk membantu proses pencernaan ini. Cuba anda rasa. Inilah laluan yang kita akan lalui. Siap? Inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran adalah suatu pemudahcaraan untuk murid memperoleh ilmu pengetahuan di dalam bilik darjah dan seterusnya mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Sebelum wujudnya idea MedDirt ini, murid menyalin nota sistem pencernaan manusia dalam buku nota dan menghafal satu persatu organ-organ pencernaan. Kadangkala, murid menggunakan buku teks sahaja dan tidak menggunakan nota yang disalin sendiri untuk menghafal. Mungkin kerana kurang menarik minat mereka. Ini tidak membantu pemahaman dan penguasaan mereka. Justru, idea inovasi ini timbul untuk menambah baik kaedah belajar murid. MedDirt dibuat berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP Sains KSSM Tingkatan 2. Tema pertama, penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Bidang pembelajaran 3.0, nutrisi. Standard kandungan 3.3, sistem pencernaan manusia. Dan akhir sekali, standard pembelajaran 3.31, menghuraikan dan berkomunikasi mengenai pencernaan. Isu atau masalah yang ditangani oleh bahan inovasi. Inovasi MedDirt ini adalah cetusan idea asli guru berdasarkan pemerhatian dan penilaian dibuat oleh guru ke atas pencapaian murid semasa pentaksiran bilik darjah. Okey kawan-kawan, dah faham apa itu MedDirt kan? Dah. Jom saya uji kefahaman anda. Di tangan saya ini ada sebungkus biskut. Apakah yang akan berlaku apabila kita makan biskut ini? Yang pertama, M untuk mulut. Gigi akan memotong biskut itu. Di dalam mulut juga terdapat enzim amylase yang memecahkan bagi biskut tersebut. E. Esophagus. Kemudian, makanan yang dikunyah dipanggil bolus. Kemudian melalui esophagus dan peristalsis akan berlaku. Seterusnya, P. Perut. Perut seperti mesin penyisa yang mengandungi asid hidroklorik. Di perut, protein dicerna. D. Duodenum. Selepas makanan dicerna di perut, makanan akan melalui duodenum dan akan berlakunya pencernaan yang lain-lain seperti protein dan lemak. E. Adalah kulit. Makanan dibuang dari hidung. MedDirt merupakan sebuah alat bantu pengajaran dan pembelajaran iaitu akronim MedDirt itu sendiri yang bermaksud M. Mulut, E. Esophagus, P. Perut, D. Duodenum, U. Usus, R. Rectum dan D. Dubur. Murid dibantu untuk mengingati organ-organ pencernaan mengikut aliran yang betul daripada akronim MedDirt. Untuk mengukuhkan lagi pengetahuan murid, pembelajaran secara interaktif dibuat. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembinaan gambar rajah adalah seperti kertas mahjong, penyedut minuman, pita pelekat, bunting dan peng marker. Murid-murid juga lebih aktif melibatkan diri dan seronok belajar. Jadi itulah perjalanan biskut yang mengagumkan dari mulut hingga ke tubuh. Apa pula? Rumusan. Penyataan masalah. Inovasi yang dihasilkan adalah berbentuk permainan dalam PDPC, iaitu MedDirt bagi murid-murid tingkatan 2 SMK Kuala Lana, Kuala Lipis Pahang. Guru mendapati masalah yang sering timbul adalah untuk mengingat nama organ-organ pencernaan mengikut urutan yang betul.
Pelaksanaan inovasi ini telah memberi impak positif kepada peningkatan pencapaian murid-murid. MEP.DOT merupakan sebuah alat bantu pengajaran dan pembelajaran iaitu akronim MEP.DOT itu sendiri yang bermaksud mulut, esophagus, perut, duodenum, usus, rektum dan tubuh. Murid dibantu untuk mengingati organ-organ pencernaan mengikut aliran yang betul daripada akronim MEP.DOT. Untuk mengukuhkan lagi pengetahuan murid, pembelajaran secara interaktif dibuat. Big idea. Big idea ialah tak kenal, tak cinta. Bermaksud setelah pelajar mengenali nama organ-organ pencernaan, barulah pelajar dapat memahami proses pencernaan. Garis masa pelaksanaan. Setiap satu pelaksanaan projek mengambil masa 1 minggu dan jumlah keseluruhan masa diambil selama 5 minggu. Okey, macam mana bentuk salur pencernaan? Kita tak nampak dalam badan kita kan? Tapi ahli sains dah buat kajian dan dia dah tengoklah dalam badan ni dia dah kelam. Banyak korban yang dah meninggal, lepas tu dia pun tengoklah apa salur pencernaan. Jadi bentuknya macam ni. Boleh nampak tak? Start dengan apa? Okey. Huruf apa? M. Lepas tu? E. P. U dulu ke? D dulu. Okey, lepas tu? U. R. D. Apa dia? Mek-dur. Mek-dur. Okey, boleh ingat tak? Saya nak buat ujian sekali lagi ni. Data PBD setelah menjalankan projek. Berikut merupakan keputusan setelah projek ini diperkenalkan. Penilaian akan mencakupi kreativiti dalam pembentangan, pemahaman mengenai fungsi setiap bahagian salur pencernaan dan keberkesanan aktiviti interaktif dalam membantu rakan sebaya mengingati informasi tersebut.